Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan macam mana nak run live TV. Mudah je. Klik pada sini. Quick setting. Pergi pada live TV. Kemudian ni default saya letak di kuliah. Terus tekan play je. So dia akan pergi kepada dudukan kuliah lah. Okay, ni di Surau Putrajaya lah. Kalau untuk mimbar dekat nombor 1. Kalau kita letak mouse tu dekat nombor tu, kita akan nampak mimbar. Kita boleh tekan 1. Dia akan terus pergi gerak ke mimbar lah. Kalau 3 ni, kedudukan solat. Dia ke belakang sikit lah. So dia akan gerak ke belakang solat. So bila habis apa-apa event lah, katakanlah kuliah macam ni kan, kuliah maghrib. Kalau dah habis, just tekan sini, stop sini. So nanti dia akan end live TV ya. So sini end live TV. Kalau untuk live Facebook, kita boleh guna software macam OBS ataupun Streamlabs untuk stream desktop ataupun kita stream Windows. Atau kita stream Windows ni lah. Kalau kita stream Windows, kita akan run live TV macam ni. So, macam ni kita akan stream kuliah lah. Jadi kita akan stream Windows My Solat Time. Kebanyakan Masjid Surau dia akan stream Windows lah. Windows My Solat Time tu dia ada live TV sini. So mana jemaah yang di dalam surau nampak dengan jemaah di orang yang di internet di Facebook pun boleh nampak juga benda yang sama lah. So mudah je. So katakan kalau Jumaat pergi je ke mimbar. So apa yang jemaah tengok di TV, itu yang netizen nampak lah. Pengguna Facebook nampak. So kita akan stream screen My Solat Time ni sendiri. Okay, so bila dah habis, tekan stop saja. Kalau nak auto Jumaat, tekan sini, klik pada logo Kaabah sini. Dalam set timer, asalnya tempoh soal sini dalam solat Jumaat ni, pada asalnya slide lah. Kalau Masjid Surau yang tak ada kamera, dia akan guna slide. So kalau yang ada live TV package, dia akan letak sini live TV. Tekan simpan. Ini maksud dia pada hari Jumaat kita bagi solat sunat untuk 10 minit. Mana selepas masuk waktu dia ada countdown macam biasa macam ni. Ada 10 minit. Dah habis 10 minit ni sistem automatik dia akan pergi ke live TV. Kedudukan kamera tu dia akan pergi ke mimbar. Kita bagi masa baca khutbah tu. Khatib baca khutbah 20 minit. Bila habis je 20 minit dia akan automatik turun ke bawah sini. Dia pergi kedudukan solat. Sebab tu dalam tadi preset tu kita dah setkan mimbar, kuliah dan solat. So kalau untuk hari Jumaat, mimbar, lepas tu solat 15 minit. Habis solat, sistem dia akan auto stop, dia akan run back to normal. Macam ni live TV untuk hari Jumaat, kita dah automatekan dia lah. Okey, kalau nak automate untuk kuliah pula, kita kena masuk dalam pengumuman sini. Nanti kita set pengumuman kuliah tu pukul berapa lah. Katakanlah hari ni 24 kan. Kita set kuliah maghrib kata pukul 7 lebih macam tu. Kata sini kita selalunya kita campur 25 minit daripada sini lah. Maghrib 24 campur 25 kata 7.50 lah. So sini kita set 7.50 campur 25 minit default. 7.50 hari ni 7.50 jangan paparkan slide. Paparkan live TV tembak pada kedudukan kuliah. So macam ni nanti kalau hari ni, maksud dia hari ni pukul 7.50 nanti dia akan run live TV kuliah start ni lah. By default selalunya dia akan run slide macam ni. So kalau slide dia akan run paparkan slide macam biasa je lah. Sini jangan kacau berhenti ni untuk sistem dia detect. Kita bagi masa sistem detect 10 minit untuk dia masuk dalam pengumuman. Dia bukan sharp 7.50 dia akan based on kedudukan screen masa tu. Kalau screen tu dalam kedudukan slide 7.50, kita kena tunggu slide tu habis. Dia masuk dalam pengumuman. Nanti baru dia akan execute sini lah. Based on setting yang kita set tu. Okay. So mudah je. So ini saya offkan dulu lah. Tak nanti dia run tu. Ke mask ni. Okay. Sekian. Terima kasih.